Soalan dari Malaysia adalah paling tepat dibagi dalam muzakarah ilmiah hadis jariah antara Baba Sekeh dan Dr. Ibrahim pada 12 Februari Kupar lalu. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Kenapa saya kata bahawa soalan dari Malaysia paling tepat dengan muzakarah ilmiah berjejer dari pagi hingga ke petang itu, sama ada hak pergi ikut secara hadir ataupun yang ikut di rumah melalui sosial media. Kenapa? Kerana kita nak baca semua tu, kena tahu apakah sekiranya kita takwil sifat Tuhan seperti aliran pondok percaya, dan 90% orang Islam seluruh dunia percaya berpegang kafir, tu. Dan sebaliknya, apakah jika kita percaya pula bahawa Tuhan itu bersifat berjihad dengan cara tafwid, menyerah kepada Tuhan tanpa takwil, apakah juga kafir? Seperti dipercayai, dipegang oleh orang segelintir orang di tempat kita dan di seluruh dunia, apakah kafir juga? Saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian, tidak ada jawapan dalam muzakarah tu secara jelas, ataupun sukar, walaupun ada jawapan terselit dalam perbincangan yang panjang lebar tu, ada jawapan sebenarnya, tapi sukar dan susah bagi orang awam untuk nak ambil keputusan, nak buat kesimpulan, susah, disebabkan penuh dengan istilah-istilah teknikal, mustalahatul faniyah, asal teknik dalam disiplin ilmu. Ya, payah nak faham kecuali orang ngaji tinggi. Sebenarnya Dr. Ibrahim sendiri ada memberi jawapan, tetapi jawapan beliau tidak betul. Bagaimanapun saya di sini tidak akan membincang pandangan ataupun jawapan Dr. Ibrahim itu. Nanti saya akan bincang pada waktu lain. Saudara-saudari, mari kita dengar kata bijaksana daripada orang Malaysia, dari Kelantan, yang tidak memperkenalkan dirinya. Soalan saya kepada Fadilatul Doktor, kalaulah hamba ni dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis, hamba ambil sikap untuk takwil, adakah hamba ni jatuh kafir? Adakah hamba ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah? Begitu juga kepada fadilah baba kita ni. Baba soalan berkenaan dengan ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat ni. Kalau hamba ambil untuk isbatul makna, tafwidul murad wal kif. Tafwidul murad wal kif. Tidak kata tafwid kulluhu, tafwid al-murad wal kif, isbatul makna. Adakah hamba ni jatuh kafir? Ataupun adakah hamba ni kekal sebagai ahli sunnah wal jemaah? Ya, sudah jelas apa yang disoal oleh saudara kita dari Kelantan, Malaysia itu. Kerana itulah semua yang orang kita mengikuti muzakarah ilmiah pada tempoh hari kena tahu, kena tanya, kafir ke tak kalau kita takwil, atau kafir ke tak kalau kita tak takwil tapi kita tafwid, seperti kata saudara kita daripada Malaysia itu. Ini saja video saya kali ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang mengenai kelancaran bahasa Melayu dan bahasa Arab antara Tok Guru Pondok Baba Lee dengan Dr. Ibrahim yang ada PhD. Sekian, wassalam.